Kali ini SJ Cam keluarkan kamera yang skrinnya boleh flip. Manakala skrin saiz 2.51 inci, korang boleh shoot portrait ataupun landscape. Sesuai bagi korang yang suka pergi ride ataupun camping. Untuk video, dia boleh shoot sampai 8K 20fps. Ni aku tengah test shoot guna 5K 30fps. Ni aku tengah off dia punya NR ya. Macam ni lah, dengar bunyi angin ke apa ke. Okay, sekarang aku try noise cancel on. Untuk external mic, SJ Cam ada keluarkan SJ Cam mic M4. So korang boleh terus connect dekat korang punya action cam. Amat mudah untuk digunakan. Tengok dia punya perbezaan dia. Ni kamera biasa. Ini night vision punya kamera lah. So dia cerah daripada yang tadi. Untuk bateri dia built-in, boleh cas melalui handle, sambung menggunakan kabel. Untuk ketahanan bateri boleh sampai 6 ke 7 jam bergantung cara pemakaian korang. So bagi pendapat aku, untuk sebuah action cam yang berharga, bajet serta binaan body yang solid, ini adalah option yang perlu anda pertimbangkan untuk sebuah action cam yang ada pada market kita sekarang. Cuba tekan beg kuning, berapa harga korang dapat sekarang?